kamu semua sihat ke tak sihat hari ni? Sihat. Dah makan ke belum? Dah. Okey. Hari belum makan. Okey, sebelum cikgu nak masuk ke pembelajaran kita hari ni, cikgu nak semua tengok sampah dekat sekeliling kamu. Sebab cikgu nampak banyak betul sampah dekat Badriah, dekat Yasmin, Syafia. Okey, semua boleh tengok dekat LCD dekat depan. Cikgu nak tanya, kamu nampak kerajaan apa dekat depan ni? Kerajaan Melayu. Okey, kerajaan Melaka. Dekat gambar ni banyak tak kapal dagang? Banyak. Sangat. Okey, bila kamu nampak banyak kapal dagang, yang itu merupakan keunggulan ataupun kemasyhuran kerajaan Melayu Melaka. Kamu tahu tak kerajaan Melaka ni masyhur? Tahu. Okey, kamu rasa sebab apa kerajaan ni boleh berkembang maju, boleh masyhur? Berdagang. Strategi lagi. Pemimpin. Pandai Syafia. Okey, seterusnya Cikgu Intan akan terangkan mengenai maksud pemimpin atau tokoh terbilang di Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tadi Cikgu Arifah pun dah cakap hari ni tajuk kita pasal tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pertama sekali kita kena tahu tokoh terbilang tu maksud dia apa. Okey, tokoh tu kalau ikutkan bermaksud adalah individu yang menyumbang kepada negara ataupun bangsa. Jadi, kalau tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka, maksudnya individu yang menyumbang kepada Melaka. Okey. Okey, kalau dalam buku teks ada 6 orang tokoh. Iaitu okey, yang pertama adalah Parameswara. Parameswara ni siapa boleh bagi tahu siapa? Pembuka, pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua adalah Sultan Muzaffar Shah. Yang ketiga Sultan Mansur Shah. Yang keempat Sultan Alauddin Shah. Yang kelima Bendahara Tun Perak. Dan yang keenam Laksamana Hang Tuah. Jadi dekat sini dia ada banyak, dia ada ramai tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka ni. Jadi hari ni cikgu pilih 2 orang je, iaitu yang pertama Bendahara Tun Perak dan Parameswara. Seterusnya, okey, kalau yang pertama Bendahara Tun Perak, pertama sekali kita kena tahu nama dia Tun Perak. Bendahara tu dia punya jawatan. Okey, kalau Bendahara Tun Perak ni, kalau semua nak tahu latar belakang dia, dia ni berasal daripada keluarga pembesar juga. Sebab ayah dia pun merupakan seorang pembesar di negeri Melaka. Okey, bapa dia ni adalah Bendahara Seri Wak Raja Tun Perpatih Serdang. Itu bapa dia. Bapa dia pun bendahara. Okey, kalau Bendahara Tun Perak ni dia ada tugas dia, iaitu yang pertama ketua pembesar. Kalau kamu semua nak tahu, dengan kata lain, Tun Perak ni adalah individu yang paling dekat dengan Sultan. Maksudnya dia macam kalau orang kata zaman sekarang ni, dia betul Perdana Menteri. Okey, yang pertama sekali peranan dia adalah sebagai ketua pembesar, iaitu menggantikan tugas Sultan sekiranya Sultan itu gering. Gering tahu benda apa? Sakit. Betul. Yang kedua sebagai penasihat Sultan. Okey, Tun Perak ni dia akan menasihati Sultan agar memerintah kerajaan berpandukan ajaran agama Islam. Kan yang poin yang kedua ni dia cakap penasihat Sultan kan. Jadi saya cakap tadi yang macam Tun Perak ni individu yang paling terdekat. Jadi kalau apa-apa keputusan yang Sultan nak buat, contohnya dalam peperangan ke, contoh hal undang-undang ke, dia nak ambil tindakan ke apa, dia akan bertanya dulu kepada bendahara. Yang ketiga, Panglima Tentera. Cumanya kalau awak semua nak tahu, Tun Perak ni dia orang kata atas darat, bukannya atas air. Macam atas air laksa mana? Okey, kalau Panglima Tentera ni Tun Perak contohlah. Tun Perak ni berjaya mengalahkan Pahang yang ketika itu berada bawah penguasaan Siam. Itu 3 peranan Bendahara Tun Perak. Yang pertama kedua dah baca lah.
Saya baca mana? Yang pertama ketua yang kedua penasihat sultan, yang ketiga panglima tentera. Okey, murid-murid, seterusnya tadi cikgu dah bagi tahu pengasas Kesultanan Melayu Melaka ni memainkan peranan yang penting yang mempengaruhi kemajuan ataupun kemasyhuran kerajaan Melaka. Jadi dekat hadapan cikgu dah sediakan peranan para miswara yang sangat-sangat mempengaruhi kemajuan kota Melaka. Okey, sebelum tu biodata para miswara. Para miswara dikenali sebagai Iskandar Shah. Yang kedua, para miswara berketurunan Palembang dan merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, untuk tadi Cikgu Intan dah bagi tahu peranan Bendahara Tun Perak. Jadi sekarang ni untuk peranan para miswara, yang pertama adalah merupakan perintis penyebaran agama Islam. Para miswara memeluk agama Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi di negara, di kota beliau. Jadinya di sini para miswara mengambil tugas sebagai untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyat dan juga para pedagang. Okey, untuk yang kedua, memperkukuhkan hubungan diplomatik. Okey, para miswara memperkukuhkan hubungan diplomatik supaya kerajaan-kerajaan luar dapat memberi perlindungan kepada kerajaan Melaka jika kerajaan Melaka diserang oleh kerajaan luar. Jadi awak rasa perkara ni dapat mengukuhkan lagi tak sistem pemerintahan Melaka? Okey, dapat. Okey, dan yang terakhir adalah membangunkan ekonomi Melaka. Okey, macam tadi kamu semua bagi tahu Melaka banyak kapal dagang. Jadi yang itu pun merupakan peranan para miswara. Beliau menggalakkan aktiviti perdagangan dan menarik pedagang daripada pelbagai tempat seperti China, India, Arab dan Kepulauan Melayu. Okey, sebelum kita dah belajar semua, cikgu nampak awak semua pun macam mengantuk. Jadi kita masuk ke aktiviti. Okey, untuk aktiviti Pak Guru. Okey, untuk aktiviti berdasarkan dua tokoh tadi, cikgu nak kamu semua buat satu peta dan pamerkan kepada rakan-rakan mengenai pameran para miswara dan pameran Bendahara Tun Perak. Okey, cikgu bahagikan daripada Yasmin, Safa Fatih, Syahrul sekali kumpulan 1, Faris hingga Aina kumpulan 2, Sarah hingga Fazira kumpulan 3 dan Suha hingga Akilah kumpulan keempat. Okey, Cikgu Intan akan sediakan kertas majung berserta dengan peti sejarah. Terima kasih cikgu. Awak pegang ni. Okey, murid-murid, dekat hadapan ni Cikgu Intan dan cikgu dan saya pegang peti sejarah. Kamu semua boleh rujuk peti ni untuk dapatkan peranan para miswara dan bendahara. Jadi selepas itu kamu perlu bentangkan dekat kawan-kawan. Okey, boleh buat 5 minit je. Boleh. Bagi sana apa? Benda je. Pensel. Kita orang tengok orang tu IC dah kena. Baca. Banyak rekod saya. Melalaikan. Alhamdulillah, ya Allah. Peranan Bendahara Tun Perak. Sedap sekali. Satu ketua apa besar. Bagus. Okey, siap dah cikgu. Siap dah. Siap dah. Siap dah ke? Kumpulan diri dah siap dah.
Hafal. Kalau kumpulan Syazli siap dah? Dah. Awak dapat siapa? Bendahara Perak. Boleh ke mula dulu? Boleh. Okey. Panggil wakil tak apa. Kumpulan kami dapat bendahara Perak. Yang pertama, ketua pembesar, iaitu menggantikan tempat sultan jika sultan sakit. Yang kedua, penasihat sultan, menasihati sultan agar memerintah kerajaan berpandukan ajaran Islam. Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah panglima tentera. Jadi Tun Perak ni dia berjaya untuk mengalahkan Pahang sebagai panglima tentera. Terima kasih. Tahniah grup Syazli, bagus. Seterusnya cikgu nak minta wakil yang dapat parameter suara. Kumpulan ada ni. Okey, boleh datang ke hadapan wakil je. 2-3 orang. Okey, kita tengok peranan parameter suara. Yang pertama, perintis penyebaran agama Islam. Yang kedua, menjalinkan hubungan diplomatik. Yang ketiga, membangunkan ekonomi Melakau. Okey, terima kasih kumpulan yang tadi. Okey, jadi sebabkan tadi kita dah belajar, kita dah buat aktiviti. Jadi kalau untuk akhiran kelas kita buat refleksi. Kalau refleksi ni cikgu pilih 3 orang boleh tak? Boleh. Sarah boleh? Boleh. Sarah, Badia Boleh. dengan Aisyah boleh? Boleh. Nanti kamu baca sama-sama. Pilihlah jawapan yang betul. Abang datang ke depan. Okey, saya baca. Mana? Siapakah pengasas pertama Kesultanan Melayu Melaka? Parameter suara. Betul tak cikgu? Contohkan. Okey, betul. Siapakah yang memainkan peranan sebagai pemangku sultan sekiranya sultan gering atau keluar negara? Siapa dia? Negara. Soalan yang seterusnya, pada pendapat anda, bagaimanakah anda sebagai seorang rakyat berperanan untuk mengekalkan keamanan negara? Saya rasa taat setia kepada raja dan negara. Siapakah tokoh yang berperanan untuk menjadi pengawal peribadi sultan? Siapa? Laksamana. Sasa di mana? Soalan yang seterusnya. Soalan yang terakhir, apakah tanggungjawab anda untuk mengekalkan keharmonian negara? Jawapan dia menghormati dan menghargai antara satu sama lain. B. Okey, tadi Badriah, Sarah dan juga Aisyah dah jawab soalan dan mewakili semua orang. Cikgu nampak, cikgu dan cikgu Intan nampak kamu semua dah faham. Jadi, cikgu nak tanya 2 orang.
Boleh ke kamu bagi tahu apa yang kita belajar dan apa nilai yang kamu boleh ambil berdasarkan bendahara Perak dan juga para miswara? Boleh. Ayuni jawab. Ayuni jawab boleh. Ayuni lah. Ayuni lah sikit. Hari ini saya belajar mengenai beberapa orang tokoh Kesultanan Melayu Melaka, tapi kita fokuskan kepada dua, iaitu para miswara dan bendahara Tun Perak. Nilai yang saya dapat hari ini nilai integriti, lagi keberanian, bertanggungjawab, Syaf yang cakap bijak. Itu saja daripada saya. Terima kasih Ayuni. Yang terakhir cikgu nak lelaki. Lelaki ada dua orang tapi cikgu nak Faris. Faris dia macam Faris ni famous every teacher love him. No, I not love. Aku nak sayang. Yo, nilai. Dah pernah tak ayah lah. Kenapa macam kena susu lagi? Sharon. Tak ayah pernah mak lah dia. Nilai yang saya dapat hari ini, nilai amanah, tak setia, bekerjasama. Refleksi belajar apa hari ni? Hari ni belajar pasal tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, terima kasih Faris. Faris boleh duduk. Okey, itu sahaja daripada cikgu dan cikgu Intan.